Saya rasa yang kadang saya tengok yang macam tengah menjual barang ke, yang rupanya macam penarik kereta. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di BKL ni, Jabatan Kebudayaan Kesenian Pelancongan dan Sukan ni, kita ada buat satu program Rewang Zapin. Kita nak tanyalah serba sedikit dekat abang, apa yang abang boleh terangkan dan abang faham berkenaan dengan Rewang Zapin ni. Saya bermula dengan serkat pantun. Minta pelamin diberi pelamin, dalam pelamin puteri wangsa. Minta zapin diberi zapin, dalam zapin tarinya bangsa. Zapin ni kan satu tarian yang sangat menawan. Betul. Sebab dia punya gerak gaya tu, dia punya kelincahan tu, tingkah dia sangat unik. Jadi kita akan cuba bawakan apa asal-usul Zapin ni, bagaimana ia berkembang dan bagaimana dia serasi di alam Melayu. Umpama Zapin ni memang dah jadi kita punya DNA dan juga ada titi tarian bangsa yang sangat hebat. Dan saya pun dengar je maruah rebana semua tu, bila masuk Zapin kita rasa macam wah, satu gelombang baru dalam hidup kan. Jadi bayangkan setiap anak muda, setiap mereka yang berpengalaman ni bergabung tenaga, mereka berkumpul untuk terjemahkan makna Zapin tu. Jadi bayangkanlah gegaran Zapin pada malam yang istimewa tu adalah Rewang Zapin yang kita nantikan. Itu dia. Okey. Serba sedikit daripada Abang Fetri kita. Kalau boleh kita tunggu pada hari kejadian nanti. Mungkin kita boleh kumpulkan anak muda dan untuk mereka faham apa itu warisan ataupun apa itu budaya yang cuba kita nak ketengahkan ni. Okey, dalam banyak-banyak Zapin yang abang tahu, Zapin apa yang betul-betul abang minat dekat Malaysia ni? Itulah kadang saya nak sebut Malaysia pun takut nanti asalnya daripada mana kan. Ya. Tapi kejujurnya saya lebih sukakan tarian Zapin kreasi yang mana saya lihat orang muda dah beri corak baru dalam pandangan tu. Kadang Zapin tu ada Zapin Telugu ya. Tapi mereka telah pun kreasikan dan itulah saya rasa yang sesuai dengan arus zaman. Ada waktunya kita dalam suasana yang mood yang sangat eksklusif kan, macam dekat Istana Budaya contohnya, kita tengok dia betul buat yang asli punya. Tapi bila dah masuk orang muda, mereka mahukan rentak baru, sulaman moden. Dia jadi bernafas lah. Itu yang katanya mengikut peredaran zaman dari era ke era tu. Tanpa dia mencalarkan keindahan Zapin. Ya, betul. Setiap Zapin ni kalau kita lihat, kita perhalusi setiap ragam-ragam yang ada, mesti ada berkait dengan apa perkara-perkara seharian yang kita buat. Betul tak? Itu ni saya sering tengok macam bila masuk je tarian Zapin tu, saya tengok macam ada yang minta laluan. Itu pun melambangkan budi bahasa. Belum lagi walaupun mereka ni nampak macam terbang kan. Dia punya liuk badan semua tu, tetapi dia benda yang gerakan yang sangat cantik dan dia ada makna. Setengah tarian ni dia macam sembrono, tapi Zapin ni umpama kehidupan zaman dulu, ada yang macam nelayan, menjala, ada yang macam memotong padi. Jadi kehidupan zaman dulu adalah terjemahan apa yang ada dalam Zapin tu. Faham? Okey. Saya minta satu je lah. Ini yang terakhir lah untuk abang. Macam mana kita nak tarik anak-anak muda untuk bersama dengan kita? Macam mana kita nak tarik minat dia orang? Saya Zapin ni memang saya minat. Kalau tak jadi pengacara pun, jadi tukang tulis skrip ataupun di celah-celah penonton. Bisa dengar orang kiri kanan berbisik katanya, walaupun tadi tu lelaki kan, dia memang nampak kelelakan dia. Saya rasa yang kadang saya tengok yang macam tengah menjual barang ke, yang rupanya macam penarik kereta. Tapi sekali dia berzapin tu, maksudnya Zapin untuk semua. Itulah akan menarik perhatian sebab Zapin ni adalah satu kejutan manis dalam budaya. Itu dia. Serba sedikit kita bersama dengan Abang Fitri dalam Tembang Santai Rewang Zapin.